Usahawan dan pempengaruh media sosial, Rizal Okumura menafikan pihak polis merampas 6 ubat di kediamannya bagi membantu siasatan berhubung kematian isterinya, Akiko Okumura, Jumaat lalu. Katanya kenyataan bahawa ubat berkenan dirampas sangat mengguris hatinya kerana ia boleh mendatangkan pelbagai tanggapan negatif daripada orang luar. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Apa nak cakap kat sini? Apa dia kenyataan polis malam? Dia macam mana dia? Dia cakap macam abang nak cerita dan yang betul terang bila kejadian tu jadi apa semua. Lepas tu abang yang bagi ubat tu dekat polis bukan dirampas. Kenapa dia nak cakap dirampas tu? Jangan abang jadi macam kenapa dia buat macam ni ya? Abang tak tahu nak cakap kat siapa dekat korang je abang boleh cerita benda macam ni. Abang jadi macam ya Allah, memanglah Akiko ada ambil ubat Jepun. Ubat Jepun memang ubat Jepun dipercaya ke negara dia pakai ubat dia. Lepas tu bila kenyataan kata dirampas tu, kenyataan tu sangat menggiris hati abang tau. Dia tak dirampas, abang yang bagi, abang yang suruh ambil ubat dia. Tu ubat Jepun, tu dia ada ubat GERD. Dia ada ubat GERD ni. Ubat GERD ni diorang dah tahu sebab ubat GERD ni ubat Malaysia. So orang dah tahu ubat GERD, so orang tahu, orang tak ambil. So dia kata tak payah ambil ubat ni, dia ambil ubat-ubat yang bahasa Jepun. Tapi yang dia cakap tu, abang cakap ikhlas, abang cakap dari hati abang, dia mengurih perasaan abang, janganlah buat macam tu. Kenyataan dia dirampas, bukan dirampas bukan dirampas. Kenapa cakap dirampas? Abang tak tahu nak cakap apa, nanti abang cakap salah. Tak cakap salah, abang tak nak orang ingat benda lain. Abang tak tahu apa yang abang dah bagi kerjasama yang sepenuhnya dengan polis. Pergi balik polis, turun naik. Ya Allah, abang dalam keadaan macam ni yang penat, abang tak larat, nak jaga anak. Abang seorang-seorang, Kak Ina tak ada, dah pergi Singapura. Lepas tu keluar pula kenyataan macam tu. Menggigil pada abang. Abang bukan minta sebati tau, tapi macam tolonglah stop benda ni, stop. Dah. Janganlah keluar kenyataan ni. Bila abang tengok ada berita semua, dia kata 6 jenis ubat dirampas. Bukan dirampas. Abang yang bagi. Abang kata ambillah semua. Dia orang tengok, dia kata boleh saya ambil semua. Dia saja abang nak betulkan keadaan je. Bukan dirampas ubat tu, dia ambil. Ubat tu memang ubat Jepun. Bila ubat Jepun, mestilah negara dia dipercayakan ubat-ubatan dia daripada ubatan kita. Akiko memang makan ubat. Dia ada GERD, dia ada macam-macam. Kita dalam rumah kita, apa yang tak ada ubat, betul tak adik? Semua ubat ada. Tapi yelah ubat Jepun, abang pun tak tahu nak baca. So abang cakap ambil lah. Kenapa perlu cakap dia rampas? Tu je lah abang sampai kat sini. Jangan salah anggap. Ubat tu abang yang bagi, bukan dirampas. Tu je ni. Semalam Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan dilaporkan berkata pihaknya merampas 6 jenis ubat-ubatan dari kediaman usahawan itu. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut kerana tiada sebarang unsur jenayah ditemui setakat ini, namun polis akan membuat siasatan secara keseluruhan termasuk dari sudut kriminologi.